Mak Saleh, orang Korea, Jepun, warga asing yang ada dekat Malaysia ni, diorang ni sama ada nak belajar bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris saja. Bahasa Melayu jauh sekali. Dengar video ni sampai habis sebab ini adalah realiti yang orang Melayu kena terima. Aku berani cakap benda ni sebab aku memang bergelumang dengan warga asing dekat Malaysia ni sejak dulu sampai sekarang. Bagi mereka, orang Malaysia ni tak kira Melayu, Cina, India ni boleh bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Jadi apa gunanya belajar bahasa Melayu? Lainlah kalau macam dekat Indonesia sana. Sebab tu warga asing dekat Indonesia yang duduk dekat sana, dia orang boleh bercakap dalam bahasa Indonesia dengan fasih. Tapi baru-baru ini orang Malaysia mengatakan atau menyinggung bahasa Melayu yang tidak ada nilainya. Menurut dia ya, bukan menurut orang Indonesia. Dia juga mengatakan bahasa Melayu tidak ada nilainya dan kalah dengan bahasa Indonesia dan Cina yang sering dipakai dan sering digunakan. Dan bahasa Indonesia juga sudah dipakai di berbagai negara, apalagi di dunia internasional yaitu UNESCO, untuk rapat bicara dengan orang lain. Tapi bahasa Indonesia ini sangat luar biasa, membuka mata kita bahwa bahasa Indonesia ini sangat luar biasa dan sudah berbeda jauh dengan bahasa Melayu. Jadi pembahasan ini sangat menarik. Ya, sebelum ke pembahasan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, oke? Let's go. Asing duduk dekat Malaysia ni, walaupun dah 10-20 tahun pun mereka tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu sebab mereka boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan orang Melayu juga. Urusan jual beli, pergi membeli belah, pergi kafe apa, semua pun dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalau setakat nak berurusan kat immigration tu, bukannya selalu pun. Kalau nak berurusan kat mana-mana pejabat kerajaan ke apa, dia akan bawa seorang penterjemah datang cukup. Dan ada juga yang betul-betul nak belajar bahasa Melayu, tapi setiap kali jumpa dengan orang Melayu je, orang Melayu tu mesti akan jawab dalam bahasa Inggeris. Memang aku dah perhati banyak kali dah. Asal ada orang putih, warga asing nak bercakap bahasa Melayu dengan kita kan, mesti akan dijawab dalam bahasa Inggeris. Aku tak tahu kenapa perangai orang Melayu macam ni. Sebabkan itulah akhirnya kebanyakan mereka ni akan ambil keputusan tak perlulah belajar dalam bahasa Melayu. Korang kena faham tau, majoriti warga asing Mak Saleh, Korea, Jepun ni, diorang duduk dekat bandar-bandar besar macam KL, Melaka, Ipoh, Pulau Pinang. Dan negeri-negeri ni, kota-kota ni semua penuh dengan orang Cina. Dan kebanyakan orang yang duduk dekat kota-kota ni semua bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik. Diorang tak duduk dekat Kelantan, Terengganu, Perlis tu semua. Mak Saleh ni semua, diorang ni selalu duduk lepak dengan orang Cina je. Jarang mereka nak berkawan dengan orang Melayu. Sebab korang kena tahu kehidupan mereka pun banyak dekat bar, dekat kelab, mereka ni kaki minum. Jadi mereka tak boleh buat semua tu dengan orang Melayu. Dan orang Melayu ni pun sangat introvert, memang tak berkawan dengan mereka. Jadi mereka ni lebih berkawan dengan Cina. Itu belum lagi lah kalau yang datang sini sebab nak berniaga. Kalau dalam bab urusan berniaga ni, sasarlah mereka hanya deal dengan orang Cina je. Dan Cina ni sama ada cakap bahasa Inggeris ataupun Cina lah. Kalau diorang kerja dekat syarikat-syarikat pun, selalunya syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang penuh dengan staff-staff Cina. Dan di sana memang mereka bercakap dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Dan kalau ada orang Melayu pun, Melayu dekat sana pun yang jenis bercakap dalam bahasa Inggeris, bukan cakap dalam bahasa Melayu pun. Korang tahu tak, majoriti besar warga asing, bahkan aku boleh katakan hampir ke semua warga asing Mak Saleh, Korea, Jepun ni semua, anak-anak diorang ni semua diorang hantar sama ada dekat sekolah antarabangsa ataupun sekolah Cina. Sekolah kebangsaan ni jauh sama sekali dia pun hantar. Sebab bagi diorang, sekolah kebangsaan ni hanya untuk pribumi, kampung. Dan setiap kali aku jumpa anak-anak Mak Saleh, Korea, Jepun ni semua kan, mesti anak diorang ni fasih bahasa Inggeris, kemudian fasih bahasa Cina. Dan sekarang ni adalah beberapa kerat Mak Saleh, Korea, Jepun ni yang nak belajar bahasa Melayu. Bukan sebab dia orang tengok bahasa Melayu ni penting ataupun bahasa ilmu, tapi disebabkan mereka boleh jadi terkenal dekat TikTok dan boleh jadi viral, sekaligus mereka boleh menjana pendapatan dengan tanpa berniaga bersusah payah. Hanya memperbodohkan puak yang bodoh itu, setakat bercakap apa khabar saya orang Korea, terus dia viral. Ini realiti tau. Orang putih Korea, Jepun, bila dia orang nak kongkek, nak cari awet, nak main apa semua, confirm dia akan cari Cina. Dia orang dekat bar, dekat kelab tu semua, dia orang akan cari Cina. Memang mereka suka perempuan Cina. Dan perempuan Cina memang sasar lah, takkan cakap dalam bahasa Melayu, dia pun cakap bahasa Inggeris dengan bahasa Cina lah. Jadi hidup dia orang memang dengan Cina je. Berapa ramai orang Cina yang berkahwin dengan orang putih Korea, Jepun ni semua, sangat ramai. Jauh sekali nak tengok yang berkahwin dengan Melayu. Kalau yang jenis berkahwin dengan perempuan Melayu ke, lelaki Melayu ke, itu pun jenis yang bercakap bahasa Inggeris, bukan dia orang bercakap dalam bahasa Melayu. Dan ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia?
Bukankah sudah ada bukan beberapa, sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita dah gitu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Bahasa Indonesia itu bukan meniru bahasa Melayu, melainkan berakar dari bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya berasal dari Pulau Penyengat yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Melayu yang dimaksud adalah Melayu dari suku Indonesia sendiri ya, bukan dari Melayu negara lain. Bahasa Indonesia itu kaya. Baru-baru ini ada orang Malaysia yang menyebutkan atau memberi argumen yang cukup menarik, karena di sisi lain ini menyangkut soal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dia mengatakan apa? Ternyata dia mengatakan bahwa bahasa Melayu tidak ada nilainya dibandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Cina ya. Maksudnya mungkin yang dimaksud adalah bahasa Melayu Malaysia ini kurang diminati dan kurang populer dibandingkan bahasa Cina dan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh, bahasa Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional dan dipakai saat sidang UNESCO menjadi bahasa ke-10. Bayangin, itu sebuah kehormatan bagi bahasa Indonesia, karena sulit ya untuk berada di sana menyentumkan bahasa, karena kriterianya mereka harus dipakai dan digunakan dan menjadi sebuah bahasa yang sering dipakai di sebuah negara, dan itunya dijumlahin gitu ya, berapa orang yang memakai bahasa itu, Indonesia masuk. Dan padahal bahasa Indonesia akarnya bahasa Melayu, tapi mungkin sekarang serapannya bahasa Indonesia itu kebanyakan bahasa Jawa ya. Kalau kalian nggak tahu, banyak beberapa kosakata yang diserap dari berbagai suku di Indonesia. Sedangkan Malaysia, kita tahu sendiri lah, sepertinya orang Malaysia sudah putus asa dengan bahasa mereka, karena rakyatnya sendiri sibuk dengan bahasa mereka masing-masing. Ya contohnya bahasa Cina dengan bahasa Cina sendiri, bahasa India dengan bahasa India sendiri. Itu akibatnya tidak ada asimilasi sejak dulu ya. Tapi orang Malaysia selalu sombong, kita nggak butuh asimilasi, kita ini negara dibangun dengan kebebasan. Tapi ujung-ujungnya lu juga mau kan semua negara lu pakai bahasa yang sama, itu bahasa Melayu. Dikit-dikit kalau ada orang Melayu, ada orang yang tidak bisa pakai bahasa Melayu, protes, katanya negara kebebasan. Sedangkan Indonesia semuanya bisa pakai bahasa Indonesia.